Oh, agak menarik sebabnya since kita dah masuk dekat bahagian adat kan. Cik Syam tahu tak? Sebelah Cik Syam ni, dia dekat belakang kamera tadi dia tanya saya soalan berkenaan dengan adat juga. Tapi saya macam, ya betul Gen Z dia ni kan. Dia otak apa kan. Saya macam terkedu bila dia tanya soalan tu. Saya macam, sabar. Mungkin nanti dekat dalam podcast ni, tanyalah Cik Khairil ke, Cik Syam ke kan. Itu yang saya nak buat podcast bersama Gen Z ni. Kalau tidak saya buat generasi saya nanti. Hai, Assalamualaikum. Saya Natasha, host anda pada hari ini. Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. So, pada hari ini, saya ada tetamu khas, iaitu Tuan Hisham Jalil. Apa khabar Encik Hisham? Saya tetamu awak. Okey. Juga kita ada Encik Khairil, iaitu individu yang mengkaji sejarah, budaya dan masyarakat Negeri Sembilan. So, ini podcast pada hari ini, episod yang pertama ni, saya bawa co-host saya, Cik Syam. Gen Z. Okay. Ya. Cik Syam kenal? Okey, perkenalkan diri. Okey, ini Marisa. Marisa. Dan juga Hazim. So, mereka ni dekat belakang kamera Cik Syam, banyak sangat soalan yang mereka nak ajukan dekat Tuan Hisham dan juga Tuan Khairil. So, hari ni Tuan Khairil, kita kena grill oleh Gen Z ni. Boleh. Kena grill ni, okey. Ya, banyak soalan yang diorang nak tahulah, especially bab politik kan, isu-isu yang sekarang tengah hangat kan. Okey, dan hari ni pagi tadi penamaan calon PRN Negeri Sembilan telah keluar, dan ini pun salah satu isu juga yang saya nak tanya juga dalam podcast ni. Dan saya nak recap lah, berkenaan dengan PRN ni. Macam mana tiba-tiba PRN Negeri Sembilan ni terjadi. Sedangkan untuk dari side saya rasa PRN Negeri Sembilan ni should be lama lagi. Betul tak? Mungkin tahun depan ke kan. Tapi tiba-tiba dapat news 1 Ogos ni ada PRN di Negeri Sembilan. Betul. Tak apa. Okey. Dan Sebab saya pun terfikir macam awak cakap tadi tu. Kan, kenapa tiba-tiba? Ya, semuanya tiba-tiba. Dan saya pun ada buat research sedikitlah mengenai isu ni. Dan saya nak kongsikan video juga dekat Tuan Khairil dan juga Tuan Hisham untuk kita tengok sama-sama video ni. So, kita boleh play the VT. Kesemua 14 adun UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan, dengan ini sebulat suara hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Kami juga ingin menegaskan bahawa kami mendukung penuh serta mempertahankan institusi adat dan perlembagaan serta undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan mahukan kerajaan yang stabil supaya dapat memainkan peranan sebaik mungkin dalam pentadbiran negeri sekaligus dapat memberikan fokus kepada objektif mensejahterakan rakyat dan ekonomi negeri. So Cik Syam, saya rasa Cik Syam pun dah pernah tengok kan video ni? Dulu saya dah tengok. Masa hari tu. Kan? Okey. Actually masa saya tengok tu, saya terkejut juga tiba-tiba je. Okey, so dekat dalam video ni saya dah dimention yang 14 adun Barisan Nasional telah menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan, iaitu Datuk Aminuddin Harun. Dan dekat dalam video tadi, Datuk Seri Jalal ada bagi tahu juga statement yang mereka menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan atas dasar hilang kepercayaan. Dan lagi satu perkara yang dia ada mention juga dekat dalam video tu adalah mereka menyokong institusi adat. So saya nampak 3 perkara ni ada something missing dekat dalam statement dia berkaitan perkara 2 dan 3. Yang saya rasa statement dia mungkin ialah dalam statement 1 dia apa? 3 perkara tu? yang pertama adalah
mereka menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan. Okey, dan mereka menarik sokongan terhadap Menteri Besar tu atas dasar hilang kepercayaan. Dan yang ketiga, mereka mendukung sepenuhnya institusi adat. Okey, so yang tak jelas daripada side saya adalah perkara nombor 2 dan 3. Kan? So which is hilang kepercayaan apa terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan? Adakah dia berkait dengan adat? So saya perlukan penjelasan juga daripada side Cik Isham. Itu soalan yang penting lah saya ingat Cik Karil. So actually, hebat Gen Z ni. So dia, bila saya cakap daripada segi politik lah, perspektif. Actually, masa saya awal tengok PC Dato' Jalal, Tutsi Jalal ni kawan saya. So tiba-tiba satu hari dia buat PC macam tu, kita pun terkejut apa benda ni sebenarnya ni, kan? So, dan what you said tadi tu, kepada orang-orang politik yang lama, itulah dalam pemikiran mereka tu. Dalam Dato' Jalal cakap 3 elemen tadi tu. Nombor 1, dia cakap dia menarik sokongan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini jarang berlaku. Sekali-sekala dia berlaku lah. Kadang-kadang dia berlaku. Lepas tu dia kata, sebab dia menarik sokongan adalah kerana dihilang kepercayaan. Itu nombor 2. Itu yang kita read. Lepas tu tiba-tiba saya pun fikir macam awak fikir. Dia kata dia nak mempertahankan adat. Okey, tapi ada missing tu tengah-tengah tu, in between the line. Yang awak cakap tadi, dia tak sebut kenapa dia hilang kepercayaan. So dia skip tu. Dia kata naik sokongan kerana hilang kepercayaan, lepas tu dia nak mempertahankan adat. So itu yang sebagai daripada perspektif politik, saya nampak dia ada kena-mengena dengan adat lah. Tapi dia tak cakap secara terus terang lah. Betul Cik Karil? So bila orang politik cakap macam tu, kita read between the line. Dia kata ini mesti ada kena-mengena dengan adat ni. Tapi dia tak nak cakap secara jelas apa benda ni sebenarnya ni, kan. Sebab juga saya nampak seminggu sebelum tu, Natasha, ada 4 undang di Negeri Sembilan ni buat PC, Cik Karil. Buat PC, dia cerita pasal adat lah. Mula-mula apabila jadi macam itu, seminggu sebelum itu, saya pun tak ikut sangat. Saya fikir okey lah, mungkin ada masalah sikit adat, adat pepetik, dan kita biasa, rakyat biasa, kita tak campur lah. Ini mungkin antara raja, isteri raja dan ini. Kan, okey lah, mereka selesai sendirilah, kita tak mau masuk campur. Lepas tu, seminggu lepas itu, Dato' Jalal atau dengan 14 adun ni menarik sokongan sebab dia hilang kepercayaan. Lepas tu dia sebut pasal adat. So saya nampak dia memang ada kena-mengena dengan adat. So pilihan raya kita hari ni, macam awak cakap tadi tu, patutnya tak jadi pilihan raya Negeri Sembilan hari ni. Patut tahun depan. So kita awak semua boleh mengundi, kan? Kita orang Negeri Sembilan kena pergi mengundi awal kerana pembubaran DUN Negeri Sembilan sebab penarikan sokongan dan sebab hilang kepercayaan mesti ada kena-mengena dengan adat ni. Sebab adat. So itu yang saya nampak Dato' Jalal tarik sokongan sebab dia hilang kepercayaan dan dia ada kena-mengena dengan adat, istiadat di Negeri Sembilan, dan dia cakap dia nak mempertahankan adat. So Dato' Sri Jalal dengan 14 adun Barisan Nasional. Lepas tu disokong pula oleh 5 adun Perikatan Nasional pada ketika itu. Menentang MP Negeri Sembilan daripada PH ini, kan. Sebab mereka sendiri kata ialah pasal mereka nak mempertahankan adat. So yang kita kena pergi pilihan raya kali ini, bermulanya krisis ini ada kaitan dengan institusi adat lah. So itu yang awak tanya in between the line tu, kan. So kalau awak tanya saya kenapa dia hilang kepercayaan ni, so dia cakap dia nak mempertahankan isu adat. So secara directnya saya pada pandangan saya dari segi perspektif politik yang saya baca, dia hilang kepercayaan sebab dia nampak Menteri Besar Negeri Sembilan ini tidak lagi mempertahankan adat seperti mana yang dipercayai oleh
14 orang adun itu. Itu yang saya nampak. Faham. Oh, agak crucial juga sebab ialah Negeri Sembilan ni memang dah, orang kata kalau Negeri Sembilan memang kena adat tu kena ikut. Tak boleh lari. Ya, kan. So, Dia memang kalau akan ikut relate saya juga. baca kalau ikut Datuk Sri Jalal tu, walaupun dia tak specifically kata dia hilang kepercayaan sebab adat, tak. Sebagai ahli politik biasa tu kita akan buat berkiasan-kiasan tu. Berkiasan-kiasan, tapi apa yang kita baca in between the line, dia hilang kepercayaan sebab dia apa ni kata pasal adat, pasal dia percaya yang MB ni tidak lagi mempertahankan adat seperti mana yang diingini oleh adun-adun ini. Oh, agak menarik sebabnya since kita dah masuk dekat bahagian adat kan. Cik Syam tahu Okay. tak? Sebelah Cik Syam ni, Okey. dia dekat belakang kamera tadi dia tanya saya soalan berkenaan dengan adat juga. Okey. Tapi saya macam, ya betul Gen Z dia ni kan. Dia otak apa kan. Saya macam terkedu bila dia tanya soalan tu. Saya macam, sabar-sabar. Mungkin nanti dekat dalam podcast ni, tanyalah Cik Khairil ke Cik Syam ke kan. Itu yang saya nak buat podcast bersama Gen Z ni. Oh. Kalau tidak saya buat generasi saya nanti. Ya. Okey. So that's why saya cakap kat Marisa, okay, this you punya peluang untuk you nak tanya soalan berkenaan dengan adat kan. So I bagi you. Oh, Marisa tadi di belakang ni, dia di belakang tabir tadi memang dah tanya pasal adat. Okey, dia pun okey. So that's why ada Tuan Khairil kat sini. So you boleh tanya. Tanyalah soalan berkenaan dengan adat yang you nak tanya, nak tahu sangat tadi. Okay, go. Terima kasih Tuan Isham sebab atas penjelasan yang Tuan Isham dah beri tadi berkenaan dengan mengapa penarikan sokongan terhadap MB Datuk Aminuddin tu. So, since the first reason tu dia ada kena mengena dengan hilang kepercayaan, and hilang kepercayaan tu like Tuan Isham said, dia sebab because of adat. So right now, because I have a question because of adat, I'm going to ask Tuan Khairil. Tuan Khairil sebab Tuan Khairil tadi Natasha cakap Tuan Khairil seorang pakar dalam bidang ni. So soalan saya, apa prinsip yang mereka hendak pertahankan ni? Maknanya kita nak tahu apakah prinsip adat itu dan apa yang telah dilanggar oleh MB sehingga Datuk Jalal menarik sokongan. Yes. Saya pun nak tahu tu. Dalam adat batin ni mudah je. Kita tahu adat batin ni sistem matrilineal, sebelah ibu. Tapi dalam adat batin dia ada empat konsep asas. Dipanggil adat dan empat. Yang pertama, adat sebenar-benar adat. Adat sebenar-benar adat ni maksud dia tak boleh diubah. Pisau itu tajam, dia melukakan, walaupun di London pisau itu tetap memotong dan melukakan, dia tak diubah. Maknanya itu adalah adat sebenar-benar adat. Maknanya dia tak boleh ubah. Yang kedua, adat yang teradat. Adat yang teradat ni dia boleh ubah dan dia tidak boleh diubah. Dia bergantung pada suasana dan keadaan. Yang ketiga adalah adat yang diadatkan. Okay, tadi adat teradat, adat yang diadatkan. Sama, dia boleh berubah mengikut kesesuaian masyarakat. Yang ketiga adalah adat istiadat. Yang keempat, adat keempat ni, adat istiadat ni dia confirm. Dia boleh ubah. Dia ada tepung tawar, kalau kita tak nak buat tepung tawar, kata ikut Hindu, kita tak buat. Okay, itulah budaya hidup kita dan kita boleh ubah. Jadi dalam prinsip adat batin, dua ni, yang adat teradat dan adat yang diadatkan. Ini itu yang kita pertahankan. Dalam dia ada yang orang tahu tanah adat itu perempuan. Okay, kita ada sistem pemerintahan kita ada Tuanku yang Tuan Besar Negeri Sembilan, kita ada Undang yang 4, kita ada Tengku Besar Tampin, kita ada luak tanah mengandung dan kita ada lingkungan. Itu sistem kita punya hierarki kepimpinan. Jadi apa yang berlaku, saya cerita sikit lah, 17 hari bulan tu. Saya sebenarnya betulkan 17 yang Datuk Jalal. 27. Oh, 10 hari sebelum. 10 hari sebelum tu. Saya kita tahulah pada ketika itu Negeri Sembilan ada krisis bermula di Rembau, keabsahan undang Rembau. Kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam Facebook, macam-macam kita pasal Rembau. Okay. Apabila ketika itu saya
5 bulan 3 kita dah tahu benda tu dah final. 17 bulan 4 tu saya di Perak masa tu. Okay. Kawan saya keluar, bro, Oh. biasa. Bro, dekat Simanti polis banyak ni, Pariu ada. Biasa tu. Semua ada. Polis banyak. Pariu ni. Saya beranggapan 17 hari bulan itu membincangkan mengenai Rembau. Okay. Saya kata okey lah, biasa lah. Mungkin tak ada apa-apa kot. Biasa tu mesyuarat DKU. Kita relax lah. Tiba-tiba dalam pukul 7, kau masuk lagi. Datuk Mubarak dipecat. Saya tepuk dahi. Sudah. Okey. Saya beranggapan cerita di Rembau. Selesaikan cerita di Rembau. Tapi 17 bulan tu, saya dapat panggilan, Datuk Mubarak dipecat. Saya tepuk dahi. Cerita di Rembau tu cerita apa? Undang Rembau. Apa pasal tu? Kuasa untuk keabsahan Undang Rembau. Keabsahan Undang Rembau. Ya, Okey. Sebab sebelum tu memang ada isu Memang isu di Rembau tu. Jadi kita beranggapan kita ingat isu tu isu lah. tu lah. Ini lain pula. Lain pula. Okey, okey. Saya tepuk dahi, dia kata sudah. Ya. Dia menimbulkan satu masalah yang baru. Okey. Okay. Jadi saya masih lagi relax. Dan saya terperanjat apabila MB sendiri buat kenyataan. Okay, kereta akhbar. Saya ada kereta akhbar MB. Saya tertarik ayat yang last tu. Sehubungan itu, Dewan Keadilan dan Undang menasihatkan penerimaan pemerhatian Datuk Mubarak bin Dohak sebagai penyandang pusaka yang teramat mulia Undang Kerana Putra. Okay. Kenyataan akhbar ni dibuat oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Okey. Apabila kenyataan akhbar ni keluar, terus kami kata MB telah melakukan satu kesilapan yang besar. Oh. Kerana MB tidak boleh buat kenyataan akhbar. Keputusan DKU. Okey. MB memang tak boleh Tak buat boleh. apa Sebab dia ada sebahagian ahli DKU, bukan ahli tetap. Dia hanya untuk pentadbiran negeri. Dia hanya ahli officio yang memberi nasihat dari segi pentadbiran negeri. Dia bukan sebahagian daripada ahli tetap. Dan kalau dari segi prosedur dia, yang boleh buat kenyataan akhbar adalah Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang. Sama dengan pengumuman Majlis Raja. Dibuat oleh penyimpanan Mahkamah Besar, tidak Perdana Menteri. Kesilapan di situ. Jadi kita bila dia keluar tu, kita dah cakap, sudah, MB telah melakukan satu kesilapan yang Masa tu Cik Khairil dia keluar surat ke dia buat? memang dia buat press release. Press release. Press Ya. release, okey. Bertarikh 17 hari bulan. Alright. Okay. Jadi kita merasakan MB that's it lah. Hancur. Kita terus just tengok apa yang berlaku. Dan ada juga lepas tu ada kawan-kawan beritahu Undang nak buat satu lagi press conference untuk turunkan tahta tuanku. Saya beranggapan satu tak ada kot. Takkan sampai tak macam tu. Jadi 19 bulan tu saya minum di Coffee Bean dengan kawan. Okay. Minum, kita dengar buka Facebook, tiba-tiba keluar Facebook pengumuman live. Facebook live. Pengumuman penurunan tahta Tuanku Mukhlis pada 19 hari bulan oleh undang yang empat. Kita dah nampak isu ni akan lebih kompleks. Okay. Maka pengumuman itu dibuat. Okay. Bagi kami pengumuman itu dibuat it's okay. Tapi apabila MB pada malam pukul 2 pagi buat satu lagi statement. Pada hari yang sama ke? 19, 2 pagi pada 20 hari bulan. Oh, okey. Esoknya. 2 pagi tu. Bukan orang masih lagi awal pagi. Umat kenyataan kerajaan negeri tidak mengiktiraf keputusan yang dibuat oleh Undang yang 4. Atas alasan kerana Datuk Mubarak bin Dohak tadi telah dipecat. Setiausaha DKU tak cakap apa? Tak. Kenyataan akhbar MB. Situ ni. Jadi MB buat kenyataan. Apabila MB buat kenyataan, begitu tidak mengiktiraf keputusan Undang yang 4, ini menimbulkan rasa kecewa bagi pihak Undang. Dan keluar satu lagi statement daripada Undang mengata, Undang tidak kecewa. Undang rasa dan tak selesa dengan dengan MB kerana gagal menjalankan tugasnya. Barulah 27 hari bulan itu Datuk Seri Jalal mengumumkan bahawa
14 Tun Ya. Barisan Nasional menarik sokongan. Oh, Bukannya memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan, Ya. tapi menarik sokongan terhadap MB. Menteri Besar. Hmm. Dan dalam masa yang sama, saya rasa Datuk Jalal juga mengumumkan tak kisah siapa, Ya. sama ada daripada PKR ataupun amanah, asalkan bukan Datuk Seri Aminuddin sebagai Menteri Besar Sebagai Nasional. individu. Bukan. Okey. Okey. Di situ dia berlakunya mengapa keluar sehingga Datuk Seri Jalal dan 14 Dun Barisan Nasional menarik sokongan. Now, tadi mungkin menjawab soalan daripada Marisa tadi lah. Saya mungkin menjawab juga soalan kita tadi. Betul. Between the line tu kan. Betul. Sebab dia target dia hilang kepercayaan. Lepas tu dia cerita pasal adat. Ya. Kan? Dan saya tadi, yalah, kita tak tahu apa di dalam kepala Datuk Seri Jalal. Dan nanti kita panggil dia kalau dia setuju kan nanti kan. Kita panggil Seri Jalal, tegangkan sendiri kenapa. Adakah betul yang kita ujarkan ini kan. Tapi saya percaya, saya nampak macam itulah. So dia hilang kepercayaan kepada MB Aminuddin ini sebab situasi yang event-event yang berlaku tu daripada 17 bulan tu MB pula dah buat kenyataan macam itu, MB keluarkan ini, so about this MB ni betul kan? Betul. Ya, kita nampak macam tu, saya rasa pun macam itulah. So dia hilang kepercayaan kepada MB. Sebab pada saya dulu sebelum ni pun saya dah buat live saya kata MB sepatutnya jadi pendamai. Betul. Bukan jadi menguruhkan lagi Betul. keadaan. Dia setuju. Kita apa saya nampak Datuk Jalal bukan against the Sri Raja, bukan. Dia tak percaya kepada MB. MB sahaja. Dia tak sepatutnya buat benda-benda. Ya. So saya ingat saya punya telahan macam itulah tu. Saya kata. Dia bukannya menarik sokongan terhadap kerajaan, dia menarik sokongan terhadap MB. Menteri Jadi Besar. orang masyarakat dia tak jelas dan kena pula dengan propaganda yang mengatakan seolah-olah pilihan raya ini berlaku kerana Barisan Nasional menarik UMNO menarik sokongan terhadap kerajaan. Tak, dia tidak percaya kepada Menteri Besar, bukan pada kerajaan. Patut dia mendamai kan saya kata. Ya, dia bukan mengeruhkan lagi. Kalau dulu Cik Karil dalam pengalaman dalam kerajaan dengan adat ni, kalau macam dulu MB yang lama-lama lah, macam Tok Mak Hassan pernah jadi MB. Ya, betul. So saya dengar dia mendamai. Kalau ada apa krisis ke sentiasa, macam mana, apa beza macam mana Datuk Mak Hassan dulu buat antara kalau ada little apa orang kata isu ke di kalangan pembesar, di kalangan undang dan ini sisi ini, apa perbezaan dia handle tu dengan apa yang Aminuddin, Datuk Seri Aminuddin ni handle, macam mana? Okey, dia krisis antara Menteri Besar dan Sri Raja dan Undang ni bukan sekarang je berlaku. Zaman Tan Sri Isar pernah berlaku, Tan Sri Rais pernah berlaku, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan pun pernah berlaku. Tapi bezanya adalah bagaimana mereka mengendalikan isu tu, krisis tu. Okay. Kalau kita tengok Tan Sri Isar pernah kalau kita tahu dulu almarhum Tokoh Jaafar tak nak terima dia sebagai Menteri Besar. Okay. Sehingga terpaksa Tun Ghaffar turun ke pujuk dan Tan Sri Isar cool down dan akhirnya benda ni selesai. Begitu juga dengan Tan Sri Rais. Okay. Kemudian masa Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, krisis undang Johor, tidak ada satu kenyataan pun yang dibuat oleh Tok Mat ketika itu yang menunjukkan kerajaan negeri interfere keputusan DKU. Yang kita dengar, kerajaan negeri menerima keputusan yang dibuat oleh DKU. How you play the words sendiri. Okay. Di dalam politik ni, Encik Syam, saya rasa how you play the words sendiri. Ya, menarik kan, menyebut dalam tepung untuk menyelesaikan pendamaian. Betul. If you know how to play the words, kita boleh control lah benda tu. Damage tak akan rosak. Itu betul. Bukan kali pertama. Saya nampak itulah, zaman dulu ada je isu, tapi dia mendamai. Tapi tiba-tiba sebab itu saya ingat Datuk Seri Jalal tak percaya yang MB Aminuddin ni boleh selesaikan masalah ini, sebab itu dia tarik sokongan. Macam itu. Lepas itu subsequent to that, politically pula, ada pula keluar surat untuk undang undang Sungai Ujong Datuk Mubarak pada ketika itu untuk mengosongkan kediaman dan sebagainya. Ya, betul. Itu yang saya ingat membuatkan orang
marah. The way he handle, The issue tu. the way he handle, saya nampak macam itu dah tak sepatutnya buat macam tu. Ya, betul. Lepas itu tiba-tiba pula dia saya komen itu lagi Anthony Loh pula dah pergi baca undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan ni ada berbatih macam mana pula. Saya cakap Anthony Loh ni dia AP dia macam mana pula dia pergi komen pasal benda itu. Dia duduk sebelah Aminuddin, dia tak sepatutnya komen, dia pergi takrif pula dah. Dia kata yang ni macam ni macam ni. Sebab itu saya cakap Anthony Loh jangan campur lah benda ini ada kita pun tak campur. Kita pun tak campur, awak pula nak memandai-mandai. Itu yang saya cakap. Sebab kita bincang benda ini daripada segi apa yang kita nampak, krisis adat. Itu yang saya cakap. Kita tak campur raja kan, kita nak pertahan itu. Apa yang saya nampak untuk tambah sikit Karim, soalan Marisa tadi, very good question, very pertinent question. Sebenarnya ada apa yang mereka petikai, sebab orang politik ni kadang-kadang dia very subtle. Dia tak cakap direct. Dia very subtle. Sebab nanti kalau dia cakap spesifik, adat ni yang dilanggar, adat ni terlampau keras sangat. Tapi apa yang kita baca macam itulah, dia tak bersetuju dengan tindakan MB Aminuddin ini yang mengeruhkan lagi keadaan. Itu yang saya nampak. Betul. Saya setuju itu. Betul. Saya pun bila Tuan Khairil cerita the kronologi tu, baru kita nampak clear kan, clear vision of kenapa benda tu happen. Kenapa isu tu boleh timbul. Kan, kalau let's say kalau bila isu ni mungkin besarlah untuk Negeri Sembilan kan. So kalau MB sendiri boleh handle the issue secara teratur kan, boleh duduk discuss together macam cara baik, rasanya tak ada lah sampai seteruk sekarang. Dan saya difahamkan teramat oleh undang yang 4 dan juga Tugas Besar Tampin panggil MB tak datang. So, dia panggil MB. Datuk Seri Aminuddin ini saya tak tahu ni. Kalau tak datang maknanya dia tidak mahu selesaikan masalah itu. Betul, kalau ada pertikaian ke macam mana, Eli datang lah. lah. Dia sebagai menteri besar. Betul. Sebab dia sebagai menteri besar. Okey. Dan undang yang 4 ni sebahagian Tugas Tampil dan sebahagian daripada pemerintah bersama Negeri Sembilan. So datanglah jumpa. Apa salahnya? Kenapa tak pergi jumpa? Kenapa against? Hangat ya. Very intense. Jawab. Okey. Lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu. Betul-betul. Okay. So Hazim, tadi dekat belakang takbir. You ada tanya. Ya, belakang takbir dia tanya saya. Tapi soalan dia related dengan PRN sebenarnya. Politik? Ya. Mana politik ke? I think dah ke arah sebabkan isu sekarang kan. Okay, so you boleh ajukan soalan. Sekarang awak pun dah boleh mengundi kan? Dah Dah boleh mengundi. Nasib saya bukan Negeri Sembilan je. Tapi awak ada Negeri Sembilan? Ada. Okay. Saya ada soalan. Okay. Alright, thank you Natasha. Hai, Assalamualaikum Tuan Isham, Tuan Khairil. Alright, so based on apa yang Tuan Khairil kongsikan tadi, kupaskan, ulaskan, saya berpendapat bahawa Negeri Sembilan dengan adat ni tidak dapat dipisahkan. Dia macam isi dengan kuku, bagai au dengan tebing. So, kalau kita cakap pasal Negeri Sembilan, adat pepatih. Tak boleh lari, betul. Okay. So, saya punya persoalan ni akan berkait dengan PRN. So, macam kita tahu, PRN sekarang, kita digemparkan dengan PRN di Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos. Betul? Dan penamaan calon bagi PRN di Negeri Sembilan juga telah keluar pagi tadi. So persoalan ini agak politik sedikit. So saya akan tujukan kepada Tuan Isham. Okay. Alright. So disebabkan adanya krisis adat ni, adakah dia akan memberi impak yang besar atau kesan kepada pola pengundian untuk PRN di Negeri Sembilan nanti? Of course. Sebab
PRN di Negeri Sembilan. Dan saya pun mempunyai saudara mara di sana yang menetap di sana. So which is saya rasa memang diorang akan pergi mengundi di sana. Okay. And then second question. Sebab sekarang ni if I the one yang akan pergi election, akan undi. So both party sekarang dia cakap diorang mengangkat adat. Adakah itu taktik untuk diorang meraih undi? Okey. Boleh Tuan Isham ulaskan? Wah, soalan. Gen Z sekarang ni pandai politik. Sebab itulah saya ingat saya sokong undi 18. Sebab undi 18 tengok Cik Karil, orang-orang muda tengok soalan dia macam ni kan. Sebab kalau politik ni kita boleh kata like diorang tak boleh lari daripada manipulate. Betul tak? Betul. So before PRN dia cakap macam ni. Okey. After tu kita tak Keren tahu. dia lah ni. That's Lepas tu why. manifesto tak tunai. Okey. Janji PTPTN. Okey. Untuk jawab soalan awak tu, it's very good question. Of course, saya rasa sudah tentu dia akan memberi kesan yang besar. Saya ingat di Negeri Sembilan, inilah isu dia. Dan sebab itu saya ingat Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun dia tak bagi kita sebut pasal isu ni. Mungkin isu ni adalah disadvantage pada dia. Saya nampak. Sebenarnya isu ini tak semestinya dibincangkan dari aspek 3R. Sebab kita bukan cerita pasal Yang di-Pertuan. Tak ada kena-mengena pun. Kita tak sentuh itu, kita rakyat Marhain ni cerita pasal kita-kita je. In fact, Datuk Jalal pun saya tengok itu. Dia persoal Amin. Dia bukan persoal Yang di-Pertuan, bukan. So, apa yang Datuk Jalal cakap adalah dia tak bersetuju dengan Aminuddin. Datuk Seri Aminuddin, MB Negeri Sembilan, cara MB ni handle isu ni dia tak setuju. Dia tak cakap pasal ini. Ada saya tengok poster-poster, ada mungkin lah pihak-pihak yang jahat ni buat kan. Dia kata, Tok Sri Jalal ni kan, of course lah Tok Sri Jalal ni kawan saya, walaupun saya parti lain dah sekarang, tapi saya, apa ni orang kata, bila saya tengok macam tu, orang attack dia, orang kata dia ni tak hormat adat lah. Saya ingat sebaliknya, bukan pasal itu, dia nak mempertahankan adat. Sebab dia comment against MB tu yang mengeruhkan lagi keadaan. Dia tak ada, kita tak komen pasal yang institusi diraja yang kita tak. Sebab MB ni, Aminuddin ni yang mengeruhkan lagi keadaan, yang membuatkan orang persoal, apa jadi ni dengan adat istiadat. Ni sebelum-sebelum ni kita ada isu, ada krisis pun tak sampai macam ni. So MB Aminuddin ni sebenarnya yang apa ni orang kata lagi apa orang kata Menambah api. menambah ataupun mengeruhkan suasana, membuatkan institusi adat Negeri Sembilan tu jadi tak stabil. So sebab itu kalau kita nak pergi pengundian pilihan raya ni macam ni, dan Pakatan Harapan dah cakap already kata, dia kata calon MB poster boy dia adalah Aminuddin. Dia dah cakap poster boy. So maksudnya kalau Pakatan Harapan menang, kalau dia diundi semula, dia jadi MB semula. Kalau dia jadi MB semula, dah lah benda ni semua dia yang start yang mengeruhkan keadaan adat di Negeri Sembilan ni. Awak bayangkan kalau dia jadi MB semula jadi apa? Saya ingat isu krisis adat ni mungkin jadi lagi teruk. Lagi teruk. So sebab itu pada saya, benda ini tak sepatutnya berlaku. Kalau MB Aminuddin ni kompeten, dan apa yang kata dia pandai untuk mendamaikan dan tak mengeruhkan, dia pandai tidak mengeruhkan keadaan, benda ni tak berlaku, boleh settle. Mereka pun sama-sama dalam kerajaan perpaduan. Dulu pergi pilihan raya sebelum ini pun Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan pergi bersama, apa masalah. Tetapi ada sesuatu yang amat-amat penting lah tu, yang 14 orang adun campur 5 ni tak bersetuju berkenaan dengan MB Aminuddin ni, cara dia handle benda ni. Kalau dia jadi MB semula, katakan rakyat Negeri Sembilan undi balik dia semula, saya rasa krisis ini akan jadi lagi teruk. So sebab itu saya ingat kalau kita nak mendamaikan krisis ini, maka dia tak boleh jadi MB. Dia tak boleh jadi MB. Ini macam Cik Khairil, dia bukan ahli politik, kan, betul tak? Dia adat, Cik Khairil neutral, betul tak? Tapi apa ni, saya pun ngempen juga ni pada awak ni, Cik Khairil. Kalau Cik Khairil, saya tanya Cik Khairil, kalau saya daripada pandangan Cik Khairil lah, kalau
MB ni, Datuk Seri Aminuddin ni jadi semula MB Negeri Sembilan, isu ni akan lagi teruk ke lagi bagus? Okay. Sebelum saya jawab tu, kalau kita tengok, saya setuju dengan yang Syam cakap. Bagi pihak sebelah sini, pihak yang menyokong isu sini, kami tidak ada menyentuh mengenai tuanku. Tuanku tak ada? Tak ada usik. Tak ada usik? Kita tak usik langsung. Tak usik Kita langsung. mengenai undang, kita tak usik ada. tuanku. Kita hanya menceritakan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri dan Kerajaan kerajaan negeri. negeri. Itu Betul. saja. Yang dia keluar surat, suruh halau lah. Berbeza dengan pihak sebelah sana. Mereka menyerang individu. Beza. Betul. Dan kalau nak ikutkan, mereka lagi banyak menggunakan 3R. 3R, yes, yes. Kalau kami punya, kami tidak ada menulis mengenai tuanku ke-11 begini, tak ada. Tak ada. Tak ada satu Tak ada pun. sentuh sebab Tak ada. kita Ya, kita tahu. tahu. Kita tahu limit, di mana Ya. limit kita dan kita. Kalau kita sentuh dah lama kena angkut dah. Dah, sudah pasti. Kalau nak kata kami yang tidak derhaka ataupun kami tidak menghormati institusi raja, dah lama orang report. Kena hasutan, kena ini, kena itu dan Kami tak usik sebagainya. pun. Tak boleh. Tak ada satu usik pun. Ya. Tapi pihak sana Ya. menyentuh secara individu. Undang meletakkan, membelekehkan undang yang 4, membelekehkan Guru Besar Tampil, membelekehkan Tuanku Nazar. So, Ya. bezakan kami tidak, kami tahu institusi adat tidak boleh, dia kena selari dengan politik. Tapi kita tidak boleh masuk secara terjun lah. Tidak ada limit kita. Ya, Jadi, ya. kita hormat yang tu, berbeza dengan kumpulan sana. Jadi kalau kita tengok, terus terang, orang yang menyokong kebanyakannya yang menyokong Aminuddin, kebanyakan orang luar, orang luar ataupun orang luar yang duduk Negeri Sembilan. Kalau orang Negeri Sembilan yang betul-betul, walaupun peringkat awal tu, mereka melihat seolah-olah undang ini salah guna kuasa, tamak. Tapi apabila lama-lama, apabila kita melihat kronologi peristiwa selepas itu, orang dah mula belah arah. Masyarakat umum dah mula pertikaikan apa yang dibuat kerajaan negeri, apabila tindakan surat-surat yang tak sepatutnya keluar. Okey, seperti pengosongan bangunan, menamatkan allowance. Okay. Jadi orang dah mula marah terhadap Pengosongan bangunan tu dah 2 kali kan? banyak kali dah. Banyak kali. Sehingga kan peguam meminta punca kuasa. Punca kuasa. So kerajaan negeri ni keluar surat untuk undang ni mengosongkan kan? Undang Sungai Ujong Dan Gembau. Gembau. Ya. Jadi Masih. masyarakat kata, jadi kita nampak lah, orang ramai dah boleh nampak. Baru mereka faham kenapa undang buat begini. Kenapa undang begini. Kenapa. Tak patut kerajaan negeri buat begini. Jadi masyarakat dah mula sedar. Itu sebab bila diumumkan pilihan raya 1 Ogos, orang suka. Okay. Orang suka. Orang suka. Sebab keadaan dah Dia nak tukar. nak tukar dah tak boleh dah. Okay. Walaupun dia kata dia mempertahankan adat, kita tidak melihat pada kata-kata, kita melihat apa yang dia buat. Action dia. Saya ingat, saya pun percaya macam tu. Kalau kita berterusan kajian yang sedia ada di bawah MB sedia ada ni, krisis ini susah nak selesai. Betul. Kena tukar MB, kena tukar kerajaan, saya rasa barulah untuk protect. So apa yang Datuk Jalal cakap tu, saya rasa betul lah. Dia nak protect adat, untuk strengthen the adat itu, tak boleh ada orang yang mengeruhkan lagi keadaan. Saya nampak macam tu kot. Saya kira. Saya nak, sorry. Dan Datuk Seri Jalal sebut tu adat tu bukan pasal ada istiadat, dia cerita pasal institusi, sistem, masyarakat, tanah, tu yang dia risau. Dia tak pernah sentuh pun pasal jam tuan ke tak pernah. Tak ada. Saya tak nampak. Saya pun tengok juga. Tak ada, kami tak ada. Tak ada. Pihak kami tidak ada menyentuh tak ada. pun Tak apa ada. berkaitan dengan Tak ada. tuanku dan yang 4 tentu saya ambil. Kita tahu itu adalah prerogatif mereka dan kita hormat. Dia tak suka Amin, cara Amin Ya, handle kita tak suka dengan Amin je. Cara Amin handle je. Saya nak tanya saya nak tanya satu soalan lah Cik Khairil. Pak Cik Khairil biasa dengan orang-orang adat di Negeri Sembilan. Dia orang adat, ada pepatih di bawah, luar semua kan. So soalan saya, Cik Khairil nampak orang-orang adat di Negeri Sembilan di bawah ni kata-kata percaya kepada Datuk Jalal ke percaya kepada Datuk Amin?
Oh, soalan tu susah nak jawab. Saya nak tanya. Okay. Saya nak sebut individu tu susah lah. Ah. Okay. Kita sebut parti terus lah. Parti. Oh, parti lah. Parti. Okey, direct. Okey. Parti je sebab individu tu sebab mungkin dia tak suka dan tak suka jalan. Okey, faham. Okey. Sebab kita nak survey susah. So, tapi awak memang hari-hari jumpa dia orang ni. 2018. Kita ambil kita flashback boleh 2018. Ketika mula-mula Pakatan Harapan menguasai Negeri Sembilan. Kebanyakan datuk-datuk adat ni dia diprotes. Protes pada Pakatan Harapan? Tak, protes pada Barisan Nasional. Oh, Barisan Nasional. Okey, 2018. 2018. Okey. Sebab ada beberapa perkara yang tak selesai. Okey. Dan 2022 ramai ahli, boleh katakanlah datuk adat ni ramai favor sebelah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan pada ketika itu. Okey. Ada yang juga berceramah untuk kempen. Okey. Tapi isu kali ini mereka yang menyokong Pakatan Harapan goyang. Goyang ke dah terbalik? Terbalik. Okey. Mereka tidak melihat lagi parti dah. Okey. Mereka melihat siapa yang boleh mempertahankan institusi, mempertahankan adat itu. Okey. Besar dia punya. So dia nampak sekarang ni Pakatan Harapan tak boleh mempertahankan. Ya. Okey. Sebab beberapa perkara. Okey. Jadi perasaan tu mereka dah lama simpan tau. Dan benda ni meletup. Okey. Itu apa yang saya lihat. Bahkan saya bergaul, saya juga ramai kawan yang politik, ramai kawan untuk adat. Dan saya juga sebahagian daripada sistem itu. Jadi kita nampak datuk-datuk adat yang sebelah sini yang dulu tegar kata harapan pun dah tak boleh lah, kita kena tukar. Sebab saya tengok banyak kronologi Cik Khairil. Orang ini cakap macam ini, orang ini cakap macam ni. Dia banyak cerita tau di bawah tu. So kadang-kadang kita tengok pun, yang mana satu yang betul ni, mana satu betul kan. Sebab tu saya tanya tadi, rata-rata dia orang ni sebab yang orang-orang di akar umbi adat ni lebih tahu kan. Yang mana satu, kita dari luar ni kadang-kadang kita tak nampak apa yang dekat situ kan. Melalui apa yang Cik Khairil cakap tadi, maksudnya mereka lebih percaya kepada BN sekarang berbanding BN. Sebab itu Anwar Ibrahim sebut jangan sentuh adat. Dan Anthony Loke pun cakap jangan sentuh adat. Yes. Padahal kita tak semestinya cerita pasal adat ni melibatkan raja. Tak perlu. Macam kita tak ini kan tak melibatkan raja. Kita nak pasal macam mana MB ni handle isu adat ini. Dan cara dia handle ini. So saya nampak pun macam dari segi politik. Apabila Datuk Seri Anwar cakap macam ni, Anthony Loke cakap macam tu, maksud dia takut kita bincangkan pasal isu ni walaupun kita tak sentuh 3R pun. Sebab kan awak you're interested in politik kan. So bila orang politik cakap macam tu, maksudnya dia takut lah kita bincang pasal benda ni walaupun kita tak sentuh 3R. So saya nampak macam itu. So bila nampak macam tu, tandanya adalah isu adat ni tidak menyebelahi mereka. PH. Dia menyebelahi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Saya nampak macam tu dari segi politik lah. Saya boleh komen segi politik. Segi adat kan, Cik Khairil lagi tahu. 2 term orang adat bagi peluang. 2 term dah dibagi peluang pada makin lama begitu. Okey. Saya pula tanya soalan banyak Awak Marisa dengan Azim ada nak tanya lagi? Apa yang Encik Tuan Syam dengan Tuan Khairil kongsikan tu memang terjawab lah persoalan saya. Jawab. Dekat Alhamdulillah. jadi more than that sebenarnya. Okay. So awak dah tahu dah siapa nak ni. Betul. Okay. Dah nampak dah bayang-bayang tu. Nampak bayang dah. Kalau Okay. kena undi tu, Alhamdulillah. tutup mata je. Okay. Marisa? Ini Terjawab dah. Terjawab. Macam lagi pasal adat tu. okay. Sebab saya faham adat tu dia macam ada something spesifik. Okay. Lagi-lagi because like Tuan Syam ada mention adat yang what people think is mostly raja, 3R semua. But then for this one dia adat yang banyak daripada banyak-banyak adat tu. So institusi. Yes, institusi. Institusi adat tu. Ya. Dan pelaksana ataupun orang yang macam ni ada melibatkan MB
So kalau orang tu gagal lah sebenarnya untuk mendamaikan krisis ini, saya nampak macam itu lah. Dia bukan institusi. Bagaimana dia mengendalikan tanah Bagaimana adat dia satu isu. mengendalikan isu itu? Tanah adat satu isu. Tanah adat ada isu. Tanah adat bagaimana dia mengendalikan satu isu. Cik Karim, apa isu tanah adat tu Okay, yang contoh, MB Amin tu? Kita ambil gambaran begini. Ya. Tanah adat ni kalau kita nak kerajaan ambil, dia ada pembahasan. Okey. Okay, bagaimana dia mengendalikan itu? Dan ada yang tidak puas hati. I see. Okay. Kerana enakmen tanah adat yang di tanah mengandung, luar tanah mengandung dah tidak sama lagi dengan undang luar yang 4 ni. Mereka undang 4 tidak bersetuju dengan enakmen yang baru. Yang enakmen baru ni kerajaan terpakai yang bawa. Okey. Ada hanya terpakai di tanah mengandung di Kuala Pilah. Tanah mengandung di Kuala Pilah. Okey. Luar tanah lewat berundang tidak terima. I see. Jadi isu-isu tanah adat ni dari segi papasan, dari segi pembayaran papasan, dari segi banyak proses. Okey. Apabila dia berlaku shortcut dan orang atau lembaga ni, dia diketepikan sikit demi sedikit, jadi mereka merasakan mereka ni hilang, Kesepikan. I see. dan ada cubaan untuk menghilangkan tanah adat itu yang wujud perasaan rasa tidak puas hati. Nampak tak? Jadi apabila berlakunya krisis Macam ni. ini, dia spark. I see. Dia spark. Okey. Dia bukan isu bab sumbangan, Tak tak. ada. Tak ada. Apabila benda-benda ni lama simpan. Bila timbulnya dia rasa marah. Dia akan mulalah orang akan ungkit. Masa MB lama dulu Tok Mat ni kita tak dengar benda-benda macam ni. Ingat tak? Tahun 2023 ketika mula-mula Datuk Mat Kerajaan Negeri Amiruddin membentangkan enakmen tanah adat, dibantah oleh Tok Mat sendiri. Tok Mat bantah, betul. Inilah yang Ini benda ni. inilah disimpan oleh orang adat. Itu yang orang adat marah. Jadi timbul isu ni. Ya. Betul lah. I see. Faham. Oh. Marisa tadi tanya Cik Gari, awak nak tanya Cik Gari lagi soalan. Tadi awak tanya saya. Cik Gari, awak nak tanya? So far apa yang termain dalam fikiran saya semua saya jawab lah. Jawab, Natasha? Perkongsian yang Encik Khairil share very eksklusif saya rasa. Banyak sangat info yang Alhamdulillah. Yang tak terlintas. yang tak terlintas. Okay. Very clear. Very clear. Dan saya rasa macam bangga jugalah ada dalam podcast ni sebab saya tak pernah tahu pun info-info yang macam ni. Ya. Okay. So apa yang Cik Khairil share tadi, saya rasa semua orang pun jelas. Penonton kita pun saya rasa clear je dengan apa yang Cik Khairil share tu. Ya. Kan? Sebelum ni Gen Z sebelum ni bila awak tengok isu Negeri Sembilan ni awak rasa apa, Marisa? Saya rasa isu-isu pasal macam adat tu, Tuan Khairil pun dekat sini, dia dah memang dah terbukti lah adat tu memerlukan lagi lebih banyak research. Tuan Khairil pun dekat sini dah lama sangat individual, so macam kita betul nak cakap pasal adat, you ada sikit je knowledge about it. But today you rasa Ada tambah sikit, tapi tambah sikit ke banyak? tambah banyak. That's a lot. Ada lagi banyak. Ada lagi banyak nak tahu? Okey, Alhamdulillah. Adat tanah. Ya. Tadi sebenarnya saya pun ada benda saya tak tahu tu. Baru tahu hari ni tu. Yang macam apa yang MB Amin buat tadi tu kan. Oi, kalau orang tahu ni lagi marah orang pada dia lah, saya ingat. Politik orang memang nak marah. Dia spark, benda ni spark lah. Azim, ada lagi ni macam mana awak rasa? So far Siapa sikit awak minat politik kan? Tadi Marisa dia minat pasal adat. Kan, minat politik. So macam mana dari segi politik awak rasa macam mana? alright, so sebagai Gen Z lah kan, sebab sekarang ni kita punya negara kita tahu dipimpin oleh PH. Okay. So kita mesti macam like fikir, kenapa BN dia benar kena buat benda macam ni? Okay. Dia mesti nak revenge ke apa kan? Mula-mula awak marah pada BN. Bukan. Perbincangan kita hari ni pun actually isu yang berbangkit ni pun yang saya lihat dia bukanlah melibatkan aspek politik saja, tapi dia menyentuh juga aspek rakyat. Dari perspektif rakyat juga. So kalau kita
apa yang saya boleh konklusikan lah pada perbincangan kita hari ni. So, kalau you buat kerja yang betul, tak ada orang marah. Okay? Kalau you buat orang marah, orang marah lah. Buat something yang salah, mestilah orang marah kan. So, that's all lah. And then, kita punya, actually kita punya podcast ni dah di akhir penghujungan rancangan dah sebenarnya. Kerusi pun dah panas. Okay, itu betul. Kerusi pun dah panas ni. Okay, so terima kasih Tuan Khairil, terima kasih Tuan Syam sebab sudi ada dekat dalam podcast kita. Lagi first episode tau. Very eksklusif. Dan terima kasih juga kepada Marisa dan juga Hazim sebab sudi join saya untuk temu bual buat podcast dengan Tuan Hisham dan juga Tuan Khairil pada hari ini. Cik Khairil, sebenarnya podcast ni podcast dia orang. Pakai je nama saya. Sebab saya pun, yalah kita dah biasa buat, this is saya punya first podcast. Tapi saya fikir-fikir, saya selalu buat live, apa saya dah biasa bercakap. So, sebab itu saya ingat this new thing ni, saya nak Gen Z pula lah bercakap, tanya grill kita lah. Terpasal mereka 3 orang ni Gen Z, tetamu saya saya coordinate aje lah. Mereka akan jadi permanent kat sini. Nanti kita panggil lagi kan. InsyaAllah. So awak tanyalah soalan apa-apa sampai ini kerusi panas. Dia orang akan tanya. Okay. So kita endkan podcast kita pada hari ini. So saya Natasha. Saya Hazim. Dan saya Marisa. Kita jumpa di next episode di dalam podcast Hisham Jalil. dan tetamu bersama Janji.